Malaysia mempamerkan semangat juang yang luar biasa dalam aksi persahabatan Tier 1 menentang Cape Verde, pasukan di ranking ke-72 dunia. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur menyaksikan skuad negara berjaya mengikat lawan dengan keputusan 1-1 dalam satu pertembungan yang mendebarkan. Cape Verde membuka tirai jaringan seawal minit ke-8 menerusi rembatan deras Sidney Lopez Cabral yang berjaya melepasi kawalan Daniel Ting sebelum menggegar gawang Malaysia tanpa dapat diselamatkan oleh Ahmad Shihan Hazmi. Gol awal itu memberi tekanan kepada skuad negara, namun mereka tetap berusaha mencipta peluang untuk mencari gol penyamaan. Malaysia berusaha menguji benteng Cape Verde dengan beberapa percubaan berbahaya, termasuk dua cubaan dari Arif Aiman Hanafi pada minit ke-18 dan ke-20, tetapi penjaga gol lawan, Josimar Diaz, kekal cemerlang mempertahankan gawangnya. Kesempatan terbaik muncul pada minit ke-60 apabila Muhammad Ubaidullah Syamsul Fazili dan Noah lain hampir menyamakan kedudukan, namun bola yang ditepis Josimar tidak berjaya ditampan dengan kemas. Selepas beberapa cubaan yang gagal, akhirnya percaturan taktikal Peter Klamovski membuahkan hasil. Pemain gantian, Paulo Josue, muncul sebagai penyelamat skuad negara apabila menyudahkan hantaran Quentin Cheng dengan penuh bergaya, sekaligus menjadikan kedudukan 1-1 pada minit ke-79. Hantaran terakhir itu datang daripada Quentin Cheng dan ianya disudahkan oleh Paulo Josue. 1-1. Malaysia hampir memperoleh kemenangan pada minit ke-85 melalui satu lagi percubaan Josue dalam situasi 1 lawan 1, tetapi Josimar sekali lagi bertindak cemerlang dengan menepis bola keluar. Walaupun perlawanan berakhir dengan keputusan seri, Malaysia membuktikan mereka mampu memberi tentangan sengit kepada pasukan yang berada dalam kelompok 75 terbaik dunia. Keputusan penuh, Malaysia 1, Cape Verde 1.